Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya perasan video saya mengenai My Digital ID sebelum ni mendapat banyak persoalan. Ramai yang komen mereka sangkut atau gagal masa nak daftar. Jadi saya nak bagi pendapat, penggongsi pengalaman dan juga ilmu supaya tak pening lagi dan tak ada lagi banyak persoalan. Sebelum tu saya nak bagi disclaimer atau penafian. Saya tiada kena-mengena dengan syarikat yang buat My Digital ID. Saya juga bukan orang JPA, tapi hanya sekadar berkongsi pendapat dan ilmu. Okey, jom. Nombor 1, banyak yang gagal daftar di My Digital ID disebabkan pencahayaan dan pantulan pada My Card. Tip dia, tak IC tu dekat kertas putih ataupun meja yang gelap. Jangan guna flash. Pastikan juga semua bucu IC tu masuk dalam bingkai kamera. Nombor 2, pengesahan muka. Ini berlaku bila muka mungkin gelap, tak ada cahaya ataupun ada aksesori kat muka kita, atau pakai kopiah mungkin tak boleh. Pastikan muka tu berada tepat dalam bulatan yang dikendaki oleh My Digital ID. Nombor 3, isu yang selalu dihadapi adalah masalah nama dan alamat. Ini berlaku dekat kita punya IC, tak terjelas, tulisan dia tak terang. Tu selalu dapat error daripada My Digital ID. Dia kena pastikan nama tu tepat dalam kotak My Digital ID tu. Tapi kalau tak boleh juga, pergilah ke kios My Digital ID. Kat kios tu sekejap aja, carilah mana yang berdekatan dengan anda dan boleh minta bantuan tugas di sana. Itulah sedikit tip macam mana nak menyelesaikan masalah pendaftaran di My Digital ID. Itu saja untuk konten kali ini. Yang mana belum subscribe lagi, boleh subscribe, boleh like, komen dan share video ini. Saya Zul Zalizi.